Doa lah bagi dia pecah perut. Lah ni tak boleh sebut lah. Okay, mahkamah tak say. Kita akan berdoa tiap-tiap hari. Sebut nama dia. Bagi Tuhan, bagi dia mampu pecah perut. Boleh ke buat begitu? Kita boleh. Pasangan jahat. Dah kami tak terdaya dah. Oleh kerana hang kaya. Dunia ni siapa kaya dia ada kuasa. Dan orang-orang yang ada kuasa bergantung di kaki-kaki orang kaya. Lesen judi diberi kenapa? Pasal kerajaan dapat hasil. Kerajaan dapat pendapatan daripada aktiviti perjudian, maka MOF bagi. Pasal mereka bayar. Tuan-tuan dan perempuan, sahabat, sebab itu saya cakap dulu, Sanusi ni mulut dia bukan macam longkang. Longkang macam mulut dia. Kan? Konon-konon bila berdoa tu, Allah makbulkanlah, kan? Macam Yasin lah, baca Qunut Nazilah. Apa jadi? Kata penyataan ummah bersama dengan bersatu. Macam anjing dia buat bersatu tu sekarang. Tak ada jasa bersatu ke tak ada ke? Ha? Daripada 8 kali special draw setahun, jadi 22 kali. Zaman kau, Sanusi. Zaman kau, kenapa waktu tu kau tak menyalak? Kenapa kau tak jadi bulldog pada waktu itu? Menyalak, kan? Senyap 1000 bahasa. Kenapa? Ada hasil. Dari mana datangnya hasil? Wallahi, saya undi PAS. Dari mana datangnya? Bila kena kat orang, kau nampak apa yang berlaku dekat negeri Kedah tu, itu proses mahkamah. Itu proses mahkamah. Faham? Nak haram-haram lah. Kita tak kisah. Pasal judi memang haram bagi orang Islam. Faham? Kalau tak ada negeri, kau tak ada kedai judi, orang pergi negeri lain lah kalau memang kaki judi. Kalau tak ada nombor yang orang cakap berlesen, ada yang tukang jual nombor gelap lah. Kaki judi tu akan cari. Faham tak? Dalam Islam judi tu memang haram. Jadi yang ada di Malaysia ni untuk orang bukan Islam. Untuk sahabat kau MCA. Untuk sahabat kau gerakan. Untuk sahabat kau dalam MIPP tu. Faham? Jadi tak payah nak berlagak suci. Tak payah nak mendoakan orang. Kau fikir sendiri perbuatan korang. Daripada 8 kali pergi 22 kali special draw. Hampir tiap-tiap bulan 2 kali special draw. Bayangkan setahun 12 bulan. Kali 2 kali mungkin 24. Tapi hampir tiap-tiap bulan 2 kali special draw. Mana nak pergi hasil tu? Kalau bukan dekat puak-puak kau. Faham? Jangan nak berlagak suci. Nak berpolitik, jangan lupa busuk diri sendiri dulu. Siapa yang buat perangai busuk sekarang, jadi 8 kali special draw. Faham? Kenapa waktu daripada 8 kali naik 22 kali kau senyap? Jadi babi bisu. Senyap terus. Buat tak tahu je. Ada pemimpin kau marah. Ada menteri agama daripada PAS marah. Ada. Ada si Marzuki tu, timbalan menteri agama daripada PAS marah. Kerana bila kita hentam balik, inilah jawapan korang. Faham? Jadi tak payah nak berlagak suci. Judi ke arak ke dikhususkan untuk orang bukan Islam. Orang Islam tu sendiri, kalau orang PAS tu kau mendidik secara Islam yang berpandukan Al-Quran Sunnah, orang tak pergi pun kedai judi tu, orang tak pergi pun kedai arak tu. Pasal itu untuk orang bukan Islam. Ada tak orang kedai yang berjudi? Melambak. Ada tak orang Melayu yang berjudi? Orang Islam yang berjudi di Kedah tu? Ada. Melambak. Faham? Satu Malaysia. Orang Melayu, orang Islam yang berjudi. Beli nombor ekor ke? Main judi kartu ke? Jadi tak payah cakap banyak lah. Kau nak doakan orang, kau doakan diri kau sendiri dulu. Apa kau ingat orang lain tak boleh berdoa nak minta kau jahanam? Engkau tahu berdoa. Kau ingat tu Allah tu hak mutlak korang ke? Allah tu hak mutlak PAS ke? Ha? Mulut tu aku cakap mulut bukan macam longkang. Longkang macam mulut Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan perempuan sahabat, Sanusi marah pasal judi di Kedah ni. Mahkamah Persekutuan yang buat keputusan. Batang tubuh Anwar Ibrahim yang kau serang. Sedangkan badan eksekutif negara ni tak campur pun urusan mahkamah ni. Dalam Mahkamah Persekutuan tu. Hakim-hakim Mahkamah Persekutuan tu, dia mentafsir undang-undang berpandukan apa undang-undang yang ada. Faham? Yang kau nak melenting marah pasal apa?
Konon-konon emosi lah. Konon-kononnya marah lah. Engkau salahkan batang tubuh Anwar Ibrahim. Waktu kau 33 bulan, cabutan bertuah daripada 8 kali jadi 22 kali. Hampir tiap-tiap bulan, sebulan 2 kali. Senyap 1000 bahasa. Senyap. Ada kau melalak, ada kau menyalak. Tak ada. Kenapa kau tak menggonggong? Kenapa kau tak cerita atau pentas ceramah tu berkaitan dengan bekas setiausaha sulit kau? Dalam isu REE ni, yang mana dia perintah membela diri. Bila perintah membela diri, maknanya sebelah kaki dah masuk penjara dah. Takkan kau tak tahu? Kenapa nak senyap? Kenapa tak beritahu? Penyokong-penyokong kau bersenyap buat buta, tuli, pekak. Kata bersih sangat. Doa sana, doa sini. Aku tak tahu. Doa pecah perut tu kau doakan dekat siapa, aku tak tahulah. Kalau kau doa dekat toke judi tu, Toto, Magnum, kuda tu, itu masalah kau lah. Tapi kau jangan lupa, toke Toto tu, Vincent Tan tu, pernah naik satu kapal dengan Samsuri, pengurusi Perikatan Nasional. Marah Samsuri nanti. Faham? Tapi bila bab bekas setiausaha sulit tu, dalam isu REE ni senyap 1000 bahasa. Buat pekak je. Pasal dah bekas kan. Dia buat tu masa tu dia jadi setiausaha kau. Faham? Senyap. Penyokong-penyokong pun buat tak nampak. Konon-konon nak mengalihkan isu. Dalam isu judi. Hakim Mahkamah Persekutuan tu mentafsirkan undang-undang berpandukan apa yang mereka nampak. Mahkamah mentafsirkan undang-undang tu dan membuat keputusan. Yang kau marah kenapa? Konon-konon nak maki Anwar Ibrahim. Zaman kau, senyap 1000 bahasa. Tak ada siapa pun paksa. Patut dalam tu Haji Hadi ada. Pemimpin PAS semua ada. Dalam kerajaan Perikatan Nasional. Daripada 8 kali special draw setahun, jadi 22 kali. Hampir-hampir tiap-tiap bulan. Sebulan hampir-hampir 2 kali. Buat special draw. Bukan yang wajib. Yang wajib tu memang tetap ada lah. Siap tambah lagi special draw. Hampir 2 kali tiap-tiap bulan. Kau nak salahkan siapa? Itu cakap nak membangunkan tamadun Islam di Kedah. Nak membangunkan itu ini. Nak konon-konon nak meniru Andalusia. Engkau punya mulut sendiri pun tak bertamadun lah Sanusi. Engkau sebelum nak buat sesuatu tamadun tu, engkau pastikan mulut engkau tu bertamadun dulu. Faham? Jangan lebih sudu daripada kuah. Orang menilai kau. Nak menutup kelemahan kau sebagai Menteri Kedah yang tak berjaya, tukang umum, tak buat, tak dapat buat. Umum Lita tak jadi. Umum projek Langkah Suka hancur lebur. Umum Pelabuhan Sanglang, apa pun tak ada. Bagi duit suruh buat LRA Sungai Limau, hancur. Lepas tu duduk atas pentas bercakap soal politik 24 jam. Dengan politik kau tu, dengan caci maki kau tu, dengan kau punya bahasa kasar tak bertamadun tu, boleh buat rakyat Kedah senang ke? Boleh buat rakyat Kedah ni kenyang ke? Ada otak tu pakailah. Faham? Bila kena kat orang kau nak macam-macam kau nak cakap. Serupa je perangai kau ni. Dengan si Jasin tu serupa. Kau nak silap. Menggigil-gigil tu. Allah tengok dalam hati kau lah. Ketika kau berdoa, Allah tengok hati kau. Kau ingat Allah tu suka-suka nak ikut cakap kau. Makbulkan. Ini nak pecah perut lah, pecah apalah. Lebih baik kau doakan perut kau sendiri pecah lagi baik. Kau ingat kita orang tak boleh berdoa. Engkau menadah, aku pun menadah. Ramai rakyat Malaysia boleh menadah tangan. Dengan mulut kau yang biadab tu. Mulut tak bertamadun. Nak bangunkan sesuatu tamadun tu, pastikan kita bertamadun dulu. Berfikiran jernih. Jangan menyalahkan orang lain. Tapi bila berlaku zaman kita, zaman kau, senyap 1000 bahasa. Buat tak tahu je. Faham? Aku ada dengar lah ucapan Sanusi dalam ceramah dia. Dia marah pasal kes yang dia kalah di mahkamah. Yang kes tutup kedai judi di Kedah kan. Katanya berdepan dengan saman berjuta ringgit oleh toke kedai judi kat sana. Lepas tu ada lah yang kutip derma. Sebenarnya tak ada masalah pun. Yang marah PMX pasal apa? Tak apalah kalau kena saman pun kita kutip duit seorang sikit, kita bayar sama-sama. Sebenarnya kesilapan Sanusi ni adalah kesilapan teknikal. Salah dia sendiri. Bila dia buat satu keputusan yang bukan bawah bidang kuasa kerajaan negeri, dia dikira macam menceroboh bidang kuasa persekutuan. Bila toke judi bawa masuk mahkamah, ikut perlembagaan, memang salah lah. Bagus tindakan Sanusi tutup kedai judi, aku sokong dan aku puji usaha baik dia. Tapi tindakan Sanusi ni terlalu gopoh. Nak perjuang Islam ni kita kena bijaksana.
Negara ni ada undang-undang yang terikat dengan perlembagaan yang dah berzaman, punya lama. Dia tak boleh gopoh sangat. Ni bila dah kena zaman, mulalah nak salahkan PMX. Kata macam-macam dekat PMX. Padahal PMX tu tak masuk campur pun urusan mahkamah. Sekarang baru korang faham kan? Kenapa PMX ni tak boleh tutup semua kedai judi dekat Malaysia ni. Dia bukan ada kuasa mutlak pun. Bukan boleh suka-suka kata umum besok kita tutup semua kedai judi kat Malaysia. Tak boleh. Kalau dia buat macam Sanusi buat tu, negara kita ni akan kena saman berbilion ringgit oleh syarikat judi macam Sanusi kena. Sebab dah terikat dengan undang-undang, dah ada akta. Nak pindah akta ni kena bahas dalam parlimen, dapatkan sokongan daripada MP, kemudian nak jaga lagi kontrak sosial hak kepada kaum lain lagi. Perlembagaan dia buat panduan lah. Jadi itu sebablah judi berlesen ni tidak dibenarkan bagi orang Islam. Adapun agama lain tak ada masalah. Memang ulama' dan mufti ni semua sepakat meluluskan premis judi ni hukum dia haram. Tapi kenapa negara kita ni masih lagi buka kedai judi? Sebab bertembung dengan dua mafsadah. Yang mana judi berlesen pun teruk kerosakan dia. Tapi judi online haram ni lagi teruk berkali-kali ganda. Dan lagi kerajaan susah nak kawal kalau benda ni berluasa. Kalau tutup kedai judi berlesen, token judi online haram ni lagi seronok lah. Banyak tumbuh macam cendawan lah. Bayangkan kedai judi yang ada lesen ni siap ada papan tanda umat Islam tidak dibenarkan masuk pun ada ramai orang Islam yang masuk. Ni kan pula judi online yang tak terkawal. Yang tak ada tanda umat Islam dilarang bermain judi online waktu kita buka telefon tu. Lagi pula sekarang budak-budak sekolah pun dah pakai telefon. Jadi kita kena bijaksana. Apa yang PMX buat sejak dia jadi PM ni? Dia kurangkan cabutan judi daripada 22 kali yang mana dinaikkan zaman PN. Lepas tu PMX kurangkan jadi 8 kali. Sepanjang PMX jadi PM ni dan Menteri Kewangan, tidak ada satu pun lesen judi baru yang PMX luluskan. Yang ada semua lesen judi lama. Ini orang panggil bijaksana. Slow-slow, jangan gopoh. Tak perlu nak riuh. Tapi masalahnya kalau PMX buat kebaikan ni, korang tak iktiraf kebaikan ni. Tengok satu kenyataan Sanusi ni. Dia kata lebih kurang macam ni lah. Anwar, kalau buat judi di Kedah, hang memang celaka, memang pelang. Kononnya lah, orang Kedah kata. Siapa yang paling celaka sebenarnya? Apa kaitan PMX dengan keputusan mahkamah? PMX yang buat keputusan mahkamah kah? PMX yang duduk dalam panel hakim kah? Mahkamah yang buat keputusan. Dan sejak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kosong judi baru diluluskan. Malah Anwar Ibrahim arahkan special draw dikurangkan daripada 22 kali kepada 8 kali setahun. Tapi masa pimpinan PAS bersama dalam kerajaan sebelum ini, special draw tu dinaikkan daripada 8 kali kepada 22 kali setahun. Jadi kalau nak sembang pasal judi, jangan tuduh PMX saja. Tengok cermin dulu, tengok rekod hampa sendiri dulu. Dalam isu Kedah ni pun, mahkamah yang buat keputusan, bukan PMX. PM bukan hakim, PM bukan mahkamah. Jadi jangan bila keputusan mahkamah tak ikut apa yang kita nak. Terus nak salahkan PMX, nak tuduh PMX. Tak adil lah kalau macam ni. Nak cakap pasal judi, tengok rekod hang dulu, tengok rekod hampa dulu sebelum ni. Kesimpulan dia mudah. 22 kali judi setahun. Inilah keputusan berkait PAS sebenarnya. Hampa dan PAS memang celaka. Kamu nak mencelakakan orang lain, mu ambil tempurun, mu kencing dalam tempurun, mu tengok muka kamu, wahai Sanusi. Hang nak lulus ke hang tak lulus? Kalau hang lulus, hang memang celaka bagi orang Kedah. Dah kita nak kata apa lagi? Orang Kedah akan mencelakakan hang kerana hang lulus. Sanusi, apa kaitan Perdana Menteri dengan keputusan mahkamah? Mahkamah buat keputusan berdasarkan undang-undang, bukan ikut suka hati Perdana Menteri. Dan satu lagi fatwa yang Sanusi kena jawab. Sejak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Kerajaan Persekutuan meluluskan kosong lesen judi baru. Tapi kalau nak bercakap soal judi, kamu jangan lupa sejarah sendiri, wahai Sanusi. Ketika PAS berkuasa, special draw pernah dinaikkan daripada 8 kepada 22 kali setahun. Jadi, sebelum kamu nak maki, nak sumpah seranda, nak mencelakakan orang lain, mu ambil tempurung, mu kecing dalam tempurung, mu tilik mukamu.